Kami dah beli beg pakaian Spider-Man dari pelbagai alam semesta. Dan kami akan buka tepat pukul 3 pagi. Kami ada beg pakaian Spider-Man Classic. Dia dah kotorkan kamera dengan sarang dia. Tapi kami juga ada Spider-Man Noir. Dia hampir butakan kami dengan denyar dia. Beg pakaian Spider-Man 2099. Dia hampir tetak kamera ni. Tengok ni, yang paling kelakar, Spider-Ham. Kenapa kau buat macam tu? Kami kan orang baik. Ya, kawan-kawan, kami juga ada beg pakaian Spider-Man rahsia dan tak ada siapa tahu yang mana satu sebab ada banyak sangat. Tapi untuk buka beg pakaian ni, kena dapatkan 10,000 tanda suka. Sekarang tak boleh buat sebab ia diikat dengan sarang labah-labah yang sangat kuat dan hanya korang yang boleh tolong. Pastikan korang tekan butang suka. Sementara tu, jom kita pilih beg pakaian yang kita nak buka sekarang. Kawan-kawan, apa kata korang yang pilih? Tulis sekarang di ruangan komen Spider-Man mana yang korang undi dan kami akan baca komen korang. Okey, banyak sangat komen untuk Spider-Man Noir. Setuju. Aku rasa dia macam misteri. Tapi mestilah majoriti pilih Spider-Man Classic. Jadi yang itu yang kita akan buka. Spider-Man Classic ialah Spider-Man kegemaran aku. Aku memang suka gila dekat dia. Aku pun sama juga. Jom kita tengok apa yang ada dalam beg pakaian dia. Oh, kawan-kawan. Tengok ni ada tin semburan. Tulisannya Sarang Labah-Labah Super. Sarang Labah-Labah Super Spider-Man. Dan semuanya dalam tin semburan ni gempak gila. Jom kita uji. Okey, nak sembur dekat mana? Sembur dekat bunga tu. Jom. Okey. Biar betul. Kuat gila dia melekat. Okey, macam mana kalau... tengok tu. Green Goblin tengah terbang. Apa yang kau dah buat ni? Aku tak boleh nak bergerak. Alah, kau ni. Duduklah situ seminggu dua boleh fikir pasal perangai kau tu. Tak nak, selamatkan aku sekarang juga. Bosannya kau ni. Okey, aku bebaskan sekarang. Nak bergurau sikit pun tak boleh. Okey, kejap ya. Dah ke belum? Cepatlah sikit. Ya, kejap. 1 saat. Korang tengok tu. Gunting ni patah sebab sarang labah-labah ni. Nampaknya memang betul-betul sarang labah-labah super. Kena fikir cara lain. Okey, fikir. Nampaknya Afghan akan jadi macam ni sampai bila-bila. Tapi, aku ada idea. Kau nak pergi mana tu? Kau tinggalkan aku ke? Tengok apa aku jumpa. Ini cili paling pedas di dunia. Kejap lagi aku tunjuk apa aku nak buat. Okey. Kau nak bakar aku pula ke? Aku cuba nak bebaskan kau. Tapi sarang labah-labah ni tak boleh dibakar walaupun guna api. Kawan-kawan, aku tak tahu nak buat apa sebab sarang labah-labah ni memang sangat kuat. Wah, cuainya aku. Dekat sini kan ada manual untuk melepaskan diri. Jom kita kaji betul-betul. Tengok ni, orang yang terperangkap dalam sarang labah-labah. Orang ramai mula bagi tanda suka dan orang tu pun terbebas. Kawan-kawan, Spider-Man gunakan sarang labah-labah untuk tangkap orang jahat. Kita kena buktikan sekarang yang Afghan ni orang baik. Jadi korang kena bagi tanda suka sebanyak mungkin. Dan nanti sarang labah-labah ni akan cair dengan sendiri. Kawan-kawan, ia menjadi. Bagi lagi banyak tanda suka. Aku dah bebas. Tapi sekarang aku dah kotor. Dan semuanya sebab kau. Alah kau ni. Kan seronok tadi. Pergilah basuh baju tu. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam beg pakaian ni. Okey. Tengok ni. Besarnya lampu suluh ni. Ada gambar labah-labah. Ini macam lampu isyarat Batman. Orang ramai pasang lampu ni untuk panggil dia kalau ada kecemasan. Okey, tapi kita tak ada dalam kecemasan pun. Tapi aku cadang kita pasang juga. Cuma mula-mula kena tutup lampu dulu. Baru nampak jelas. Okey. Barulah nampak. Gempak gila.
Entah-entah Spider-Man yang sebenar akan datang dekat kita sekarang. Bagus juga kalau macam tu. Kawan-kawan, baru jap tadi bayang labah-labah tu lari. Tutup lampu suluh tu cepat. Tapi tak berkesan pun. Apa yang dia tengah buat tu? Dia tengah berlari ke arah kita. Kawan-kawan, apa kita nak buat ni? Aku dah tutup lampu suluh tu. Bayang tu patutnya dah hilang. Kejap. Itu kan bayang. Kita kena pasang lampu bilik. Betul juga. Jom kita pasang lampu. Menjadipun, labah-labah tu dah hilang. Aku dah cuak dah tadi ingatkan dia nak berlari keliling studio kita ni. Kita dah berjaya. Jom kita simpan lampu suluh ni jauh-jauh dan tengok apa lagi yang ada dalam beg pakaian ni. Okey. Kawan-kawan, tengok ni. Ini boomerang. Lebih tepat lagi, Spider-Rang. Tengoklah, banyak gila pelekat. Nampaknya Spider-Man ni memang sayangkan diri dia sendiri. Okey, tapi macam mana nak baling benda ni? Baling sajalah macam biasa. Okey. Hui. Alamak. Aduh, pertama sekali aku nak cakap yang benda ni memang patah balik. Kedua, kita dah jahanamkan separuh studio ni. Dan ketiga, Aduh, kita kena mengelak. Okeylah, jom kita tengok apa lagi yang ada dalam beg pakaian ni. Kita buang boomerang ni dulu. Tapi lebih baik aku letak tepi dulu benda ni. Okey. Tengok ni, apa benda ni? ini apa? Kostum Spider-Man ke? Bukan, ini lagi bagus. Ini baju tidur Spider-Man. Tapi malangnya, baju tidur ni ada satu saja. Dan memandangkan kau dah jadi mangsa tadi, jadi adillah kalau kau yang ambil. Nah, Terima kasih. Memang dari dulu lagi aku nak jadi Spider-Man. Muat-muat saja. Terima kasih, Andre. sama-sama, aku sentiasa sedia membantu. Lepaslah tangan aku. Mana ada aku pegang? Kau ada letak gam dekat tangan kau ke apa? Tak ada. Nampaknya sekarang aku dah boleh panjat dinding macam Spider-Man. Kejap, biar aku cuba. Aku cuba sekarang. Biar betul. Dia dah macam Spider-Man yang betul. Evgen, hati-hati. Berhati-hati tu memang nama tengah aku pun. Ah! Kan aku dah kata tadi, hati-hati. Evgen, kau okey tak? Ya! Tapi lebih baik jangan guna kostum ni lagi. Biar aku buka baju ni. Okey, jom kita tengok apa lagi yang ada dalam beg pakaian ni. Okey. Kawan-kawan, beg pakaian ni belum kosong lagi. Ada satu benda lagi. Okey. Ada beg galas dekat sini. Dan beg ni dah koyak. Lepas tu ada lendir pula tu. Tengok ni, ada huruf pangkal P. Peter Parker. Logik juga. Ini beg galas dia. Jom kita tengok. Mana tahu ada sesuatu dekat dalam. Okey. Selok dalam tu. Ada lencana dengan tanda soal dekat sini. Kawan-kawan, tanda soal yang sama ada dekat beg pakaian Spider-Man rahsia tu. Jom kita bandingkan. Korang tengok ni, kedua-duanya sama. Maknanya tak lama lagi kita akan tahu apa yang sebenarnya tengah berlaku dan siapa pemilik beg pakaian ni. Tapi buat masa sekarang, korang kena bagi 5,000 tanda suka dan barulah kita boleh tengok apa yang ada dekat dalam. Jadi tolonglah bagi tanda suka sebanyak mungkin dan kami akan pergi pilih beg pakaian yang seterusnya. Okey, beg pakaian ni dah kosong. Kita simpan dulu. Aku cadang kita buka beg pakaian Spider-Man Noir. Spider-Man yang ini datang dari zaman dahulu dan dia berjuang menentang mafia. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam. Kawan-kawan, korang mesti akan terkejut nanti. Dalam beg pakaian ni ada peti besi yang betul. Biar betul, letak dekat sini. Berat gila. Kalau ada peti besi, maknanya mesti ada barang berharga dekat dalam. Jom kita buka. Berkunci. Kena ada kod. Oh, cuba tengok dalam beg pakaian tu. Ada kata pembesar dekat sini. Tapi macam mana benda ni boleh tolong kita?
Sebab kanta ni bukan biasa-biasa. Kawan-kawan, kanta pembesar ni ada lampu ultra ungu. Ya, betul tu. Kawan-kawan, dengan lampu ultra ungu ni, kita boleh nampak benda yang tak nampak dengan mata kasar. Jom kita periksa beg pakaian ni, mana tahu ada apa-apa dekat atas dia. Okey, dekat sini tak ada apa-apa. Sini pun kosong. Nombor 3. Apa maksud dia Entah-entah, ini nombor pertama untuk kod kita. Tapi kod tu ada 4 digit. Kita kurang 3 digit lagi. Macam mana ni? Tengok ni, ada teka-teki dekat sini. Pilih kostum Spider-Man yang betul. Dan dekat setiap kostum tu ada nombor. Kemungkinan besar, ini digit kedua untuk kod peti besi tu. Tapi masalahnya, kostum mana yang betul? Dah terang lagi bersuluh. Mestilah yang ini. Spider-Man kan warna merah dengan biru. Tapi aku rasa teka-teki ni ada helah. Kita kena pilih warna ungu dengan kuning. Kawan-kawan, korang rasa siapa yang betul? Tolong tulis dekat ruangan komen, korang rasa kostum mana yang betul? Nombor 7, nombor 9, nombor 5 atau nombor 2? Bantuan korang amatlah kami hargai. Kita tak boleh salah teka. Kita perlukan kod yang betul. Okey, komen dah mula masuk. Ramai yang pilih nombor 5. Ada juga yang pilih nombor 2. Tapi jauh lebih ramai yang pilih nombor 9. Rasanya itulah kostum yang betul. Maknanya digit kedua kod kita ialah 9. Yang pertama 3, yang kedua 9. Kawan-kawan, kami percayakan korang dan kami harap sangat korang dah pilih kostum yang betul. Tapi kita kena cari lagi 2 digit. Jadi, jom kita cari. Benda apa pula ni? Telefon ke? Kawan-kawan, tangkap keputusan korang. Dan kami harap sangat korang dah pilih kostum yang betul. Tapi kita kena cari lagi 2 digit. Jadi, jom kita cari. Benda apa pula ni? Telefon ke? Telefon apa bendanya? Ini perakam suara lah. Kita boleh pasang dan dengar pesanan dia. Jom kita dengar. Digit ketiga kod ialah jumlah labah-labah yang ada dalam studio ni. Apa? Mana ada labah-labah dekat sini? Baru je tadi ada labah-labah berbulu yang besar keluar dari beg pakaian tu. Nasib baik mainan mewah je. Jom kita kutip cepat-cepat sebelum dia merayap ke tempat lain. Kawan-kawan, tengok ni. Aku dah jumpa labah-labah yang pertama. Warna hijau. Hidup ke ni? Taklah. Sah mainan. Tengok ni, aku pula jumpa labah-labah warna hitam. Ada lagi satu warna kelabu oren. Tengoklah ni. Ini ada lagi satu warna merah jambu dengan tompok merah. Okey, kawan-kawan, jom kita kira berapa ekor labah-labah yang kita ada. 1, 2, 3, 4. Maknanya, digit ketiga kod ialah 4. Kejap, aku rasa macam ada banyak lagi yang keluar tadi. Kau dah cari betul-betul dekat semua tempat ke? Ya, semua tempat aku dah cari. Kenapa kau cuai sangat ni? Ada seekor tengah duduk dekat situ. Dekat sini rupanya kau menyorok Jom pergi dekat kawan-kawan kau. Okey kawan-kawan, jom kita kira semula. Tadi kita ada 4. Lepas tu tambah lagi seekor labah-labah. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi, nombor yang betul ialah 5. Tapi jom kita tengok dalam beg pakaian tu lagi. Mana tahu ada benda lain lagi dekat dalam. Oh, ada butang dekat sini. Tertulis gaya noir. Menarik ni. Apa maksud dia Jom kita tekan. Macam ada benda pelik berlaku lah. Dunia ni macam dah hilang warna dia. Lah, dah jadi hitam putih. Macam Spider-Man noir. Tapi poster tu tetap ada warna. Pelik betul. Entah-entah. Ada petunjuk dekat situ. Jom kita tanggalkan. Okey kawan-kawan. Tapi tak ada apa-apa pun dekat sini. Kawan-kawan, pelik sangat ni. Kenapa poster ni je yang ada warna? Entah-entah dekat belakang dia ada sesuatu. Tak ada juga. Apa kita nak buat ni? Aku rasa aku tahu. Kita kena tekan butang tu semula untuk kembalikan semua warna. Terus jadi cantik semula. Tengok ni kawan-kawan. Ada nombor yang muncul. Iaitu nombor 1. Sekarang, jom kita ingat balik semua kod tu. Okey, digit pertama ada dekat beg pakaian. Iaitu nombor 3. Digit kedua pula,
korang yang tolong bagi tahu dari teka-teki tadi, iaitu nombor 9. Labah-labah tadi ada 5 ekor, jadi digit ketiga ialah 5. Dan digit yang terakhir ada dekat poster tadi, iaitu nombor 1. Jadi kod dia ialah 3951. Jom kita cuba. 3951. Dah terbuka. Ingatkan labah-labah betul tadi. Tapi sebenarnya, rupa-rupanya ini gula-gula jelly. Nah, ambil ni. Oh, sedapnya bau dia. Bau macam gula-gula getah. Jom kita rasa. Memang terbaik dan sedap sangat. Tengok ni, panjang betul dia boleh tarik. Memang sedap gila. Tak pernah terfikir pun yang aku akan makan labah-labah. Demi ganjaran macam ni, memang berbaloi sangat. Dekat dalam beg pakaian ni dah tak ada apa-apa lagi. Tapi, dekat dalam peti besi tadi ada sesuatu. Ada surat dekat sini. Dan ada sebatang lilin. Untuk apa Okey, jom kita buka surat ni. Kawan-kawan, tengok ni. Ada tanda soal dekat sini. Sama macam yang ada dekat beg pakaian rahsia tu. Kemungkinan besar benda ni ada kaitan. Jom kita buka. Dalam sampul surat ni, cuma ada sehelai kertas kosong je. Tak ada benda lain dah. Tapi kita ada lilin. Aku rasa aku dah faham. Aku pernah tengok filem detektif. Kita boleh gunakan lilin untuk nampakkan tulisan rahsia pada surat. Tapi mula-mula kita kena nyalakan lilin ni dulu. Macam ni. Sekarang kita kena layangkan kertas ni dekat atas lilin. Okey, faham. Macam ni. Kawan-kawan, tengok ni. Ada tulisan yang mula kelihatan. Jangan buka beg pakaian rahsia tu. Kalau tak, kau akan menyesal. Ini dah macam satu ugutan ni. Aku rasa baik kita tengok berapa banyak tanda suka yang kita perlukan lagi. Kawan-kawan, tinggal 1000 je lagi. Kalau setiap orang yang tengah tengok sekarang ni tekan butang suka, kita pasti akan buka beg pakaian rahsia ni dan kita akan tahu Spider-Man jenis apa yang ada dekat dalam tu. Tapi buat masa ni, nampak macam dia Spider-Man yang jahat. Sejujurnya, aku pun tak tahu ada ke Spider-Man yang jahat. Tapi untuk beg pakaian seterusnya yang kita nak buka ni, aku cadangkan kita ambil Spider-Man 2099. Spider-Man ni datang dari masa depan. Maknanya, mesti ada barang dari masa depan dekat dalam tu. Sekarang jom kita tengok apa yang ada. Kawan-kawan, jangan takut tahu. Ada labah-labah besar dekat sini. Tapi ini labah-labah robot. Rupa dia nampak macam betul-betul datang dari masa depan. Kawan-kawan, robot labah-labah ni dah hidup. Entah dia bahaya tak? Kawan-kawan, dia dah mula keluarkan asap. Mana dia pergi? Mana labah-labah tu? Harap-harap dia tak buat kacau. Cuba tengok, mana tahu dia masuk balik dalam beg pakaian tu. Okey, labah-labah tak ada dekat sini. Tapi ada benda lain pula. Benda apa ni? Aku rasa benda ni kena sambung dekat palam elektrik. Jom kita buat. Ini kipas ke? Kawan-kawan, tengok ni. Ini bukan kipas biasa. Ini hologram. Dia macam tengah pegang topi dekat tangan dia. Tengok tu, ada ikan. Nampak macam betul-betul hidup. Buah strawberry. Rasa macam nak ambil je. Macam mana kalau kita buat macam ni? Kawan-kawan, tengok tu. Buah strawberry jatuh. Nampak berair betul. Dah rosak ke? Benda ni dah tak berfungsi lagi. Nampaknya kita dah goncang keluar semua strawberry tu. Boleh makan ke ni? Jom kita rasa. Jom. Bau dia macam buah betul. Manisnya. Aku memang suka strawberry. Kawan-kawan, tulis dekat ruangan komen. Korang suka strawberry tak? Aku memang suka gila. Sebab tu rasa nak lagi. Aku pun sama. Hebat betul teknologi masa depan ni. Jom kita tengok. Mana tahu ada benda lain lagi dalam beg pakaian ni. Benda apa ni?
Aku tak faham lah. Nampaknya ini cermin mata. Dan ini cermin mata dari masa depan. Kejap, aku cuba pakai. Okey, setakat ni tak ada apa-apa. Kena hidupkan dulu kot. Ada butang dekat sini. Aku boleh nampak tengkorak dengan tulang kau. Agak-agak apa yang kau makan Macam mana tu? Strawberry. Ada sebiji strawberry dalam perut kau. Kawan-kawan, aku ada idea. Kalau cermin mata ni boleh nampak tembus objek, apa kata kita tengok dalam beg pakaian rahsia ni? Kita boleh tahu terus siapa punya dan apa ada kat dalam. Cepat, bawa sini. Beg ni pun dah kosong. Kita ketepikan. Okey. Kejap. Tunggu. Macam tak jadilah. Kejap. Kena selaraskan dulu. Alamak, macam tak berfungsi pula. Kejap. Ada ralat lah. Ada kiraan undur. 3, 2, 1. Biar betul. Cermin mata tu meletup. Nampaknya beg pakaian ni ada sistem keselamatan dan cermin mata tu terus musnahkan diri sendiri. Nampaknya kawan-kawan, harapan kami cuma pada korang. Tolonglah cukupkan 500 tanda suka ni, tekan butang suka tu, barulah sarang lelabah ni akan hilang dan kita boleh tahu apa yang ada dalam beg pakaian rahsia ni. Tapi buat masa sekarang, kita cuma boleh buka beg pakaian Spider-Ham. Spider-Ham lah Spider-Man yang paling kelakar dan masuk air sekali. Aku teringin sangat nak tahu apa yang ada dalam beg pakaian dia. Benda apa ni? Payung biasa je. Nampaknya Spider-Ham pernah kena hujan dan dia guna benda ni untuk lindungi diri. Jom kita tengok. Ni payung terbalik lah. Korang nampak tak? Hujan keluar dari payung ni. Hati-hatilah. Kawan-kawan, payung ni pelik lah. Bukannya melindungi dari hujan, tapi buat makin basah adalah. Aku makin basah lencun disebabkan payung ni. Okey, jom kita tengok apa lagi yang ada dalam beg pakaian ni. Kawan-kawan, tengok ni. Ada tanda pangkah merah. Agak-agak untuk apa Okey, tak apalah. Nah, tolong pegang kejap. Aku nak tengok apa lagi yang ada. Habis tu aku nak buat apa dengan benda ni? Kau dengar tak? Ada bunyi bersiul lah. Alamak! Kau nampak tak? Sikit lagi aku nak kena lenyek tadi. Itu biasa je. Cuba kau tengok apa ada kat sini. Bom betul-betul ni. Sumbu dia dah menyala. Ambil lah ni. Aku tak nak lah benda ni. Kau lah ambil. Aku pun tak nak. Tak kau. Tak kau. Tak kau lah. Aku takut lah. Cantiknya. Macam tengah ada perayaan pula. Nasib baik bom tu tak letupkan kita sekali. Tengok ni. Ada sehelai kertas dengan bulatan hitam. Sampah kot ni. Kejap. Aku rasa aku dah tahu benda apa ni. Ini bukan sekadar kertas dengan bulatan hitam biasa. Aku rasa ini portal dan kita boleh uji sekarang juga. Jom kita cuba atas meja ni. Okey. Kawan-kawan, menjadilah. Ini portal yang betul. Okey, beg pakaian ni dah kosong. Boleh ketepikan. Jom kita tengok berapa banyak lagi tanda suka yang tinggal untuk beg pakaian rahsia ni. Bawa sini. Okey, tinggal 10 tanda suka lagi. Ya kawan-kawan, tak banyak pun. Tapi kan kita ada portal. Benda ni tak ada apa yang boleh halang. Mangga kunci ke, dinding ke, besi sekalipun tak boleh halang. Apatah lagi beg pakaian biasa macam ni. Jom kita guna benda ni untuk ambil barang kat dalam. Letak kat sini. Wah, rasa macam ada pegang sesuatu lah. Harap-harap tak ada benda yang gigit tangan aku kat dalam tu. Tengok ni kawan-kawan. Ini cermin mata untuk 8 biji mata. Siapa yang ada 8 biji mata? Adakah ini cermin mata kepunyaan Profesor Spider? Logik ke ada benda macam tu? Oh, jom kita tengok berapa banyak tanda suka yang tinggal. Kejap.
Tinggal satu tanda suka je lagi. Kenapa kita nak susahkan diri kita? Kawan-kawan, tolonglah salah seorang daripada korang tekan butang suka tu. Dan kita boleh buka beg pakaian ni dengan cara biasa. Tak payah nak bersusah payah macam ni. Jom tolong tekan butang suka tu sekarang demi kami. Ini bukan Peter Parker. Ini Peyton Parnell. Ini Spider-Man yang paling keji dan menjijikkan antara semua Spider-Man yang pernah wujud. Dan dia ni jahat tau. Jomlah, kita jangan buka beg ni. Mana boleh tak buka? Kawan-kawan dah bagi banyak tanda suka. Kita wajib kena buka juga. Jom kita buka. Benda apa ni? Kawan-kawan, ada bekas inkubata untuk menetas telur kat sini. Tengok ni. Memang luar biasa. Banyaknya telur kat dalam ni. Okey, lebih baik aku letak benda ni kat tepi dulu. Takutnya ada labah-labah. Kawan-kawan, aku rasa kita kena lari dari sini sekarang. Sementara tu, korang boleh tonton video yang keluar kat skrin korang ni. Video ni sangat menarik. Kami pertaruhkan nyawa kami dalam video tu. Jumpa lagi! Letak kamera kat belakang kaunter.